Lorong-lorong ni lorong gajah ni. Ni lorong dia turun ke sungai. Memang banyak lorong turun ke sungai. Lorong gajah turun sungai. Tapi curam-curam ni pun dia boleh lalu. Tembak. Terror gajah. Lorong-lorong dia. Ni lorong gajah. Tai najis banyak. Yang ni lagi fresh. Ini betul-betul dia tempat dia main slide. Dua kaki turun. Sini lagi banyak tai gajah ni. Aduh. Ni pun tempat dia slide. Banyak tai gajah kat sini. Dianggarkan dalam 2 ke 3 minggu lah kata pro. Yang ni memang laluan gajah lah ni. Pasal gajah ni akan lalu pergi ke sungai untuk mandi ke, untuk minum ke, macam tu lah kot. Tapi ni memang laluan gajah lah. Memang di sepanjang ni banyak najis-najis dari tai gajah macam ni. Tapi dia orang cakap ni sebab laluan gajah. Ada lorong tu. Antara 2 minggu lah. Dari satu kumpulan ke satu kumpulan. So ini memang laluan gajah. Terlalu banyak najis-najis tai gajah kat sini. Ni betul banyak. Sangat banyak. So kita orang baru trekking ke sungai Jasin untuk mandi-mandi tadi. On the way balik ke boat dah.